Latex putih ini akan menjadi tilam paling mahal yang anda boleh beli. Ia diperbuat daripada latex semula jadi yang dituai secara manual dari pokok getah di Guatemala. Pekerja di sini akan menoreh pokok dengan berhati-hati untuk mengumpulkan getah putih tanpa merosakkan pokok tersebut. Setiap minggu, sekitar 40 tan getah putih ini akan dipindahkan dari fasiliti pemprosesan ke kilang. Ia memerlukan sekitar 50 kg getah putih untuk membuat satu tilam yang kemudiannya dibentuk dan dibakar pada suhu yang tinggi untuk mendapatkan daya anjalnya. Selepas latex itu mengeras, pekerja akan mencuci, mengeringkan dan menempatkan tilam tersebut untuk pembungkusan. Kilang ini menghasilkan sekitar 600 tilam seminggu yang kemudiannya dihantar ke seluruh dunia untuk pelanggan yang sanggup membayar harganya. Jikalau anda bertanya-tanya berapa harga tilam ini, ia boleh mencecah hingga 3,000 USD.